Kalau saya beritahu, kos sebenar pergi haji sekarang boleh turun sampai 80%, percaya tak? Dulu pada tahun 1998 nak pergi haji RM8,000. Harga emas masa tu RM30 1 gram. Kena kumpul 267 gram. Sekarang harga haji dah jadi RM15,000. Tapi harga emas dah RM472 segram. So nak tahu berapa gram emas perlu sekarang? 32 gram sahaja. Nilai duit makin jatuh tapi nilai emas semakin naik. Maknanya siapa yang menabung guna emas, dia sebenarnya lindungi impian haji dia daripada inflasi. Orang lain sibuk kumpul duit, kita kumpul gram emas. Kalau betul-betul nak pergi haji tanpa risau inflasi, tukar cara simpan sekarang. Buka akaun Gap Public Gold, simpan 1 gram 1 bulan pun dah cukup. Yang penting, mula sekarang, bukan nanti.